Rakyat Malaysia yang bercadang memandu kenderaan ke Thailand disaran untuk mendapatkan lesen memandu fizikal dengan bayaran RM20. Langkah itu bagi mematuhi undang-undang domestik negara jiran tersebut yang hanya mengiktiraf lesen memandu fizikal atau permit memandu antarabangsa IDP sekiranya diperiksa pihak berkuasa. Sebelum ini, seorang warga tempatan dikenakan saman sebanyak RM1,000 ketika melalui sekatan jalan raya di Hat Nhai, Thailand selepas gagal menunjukkan lesen fizikalnya dan hanya mengemukakan versi digital. Mengulas isu itu, Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah menjelaskan kelonggaran aplikasi digital MyJPJ buat masa ini hanya terpakai untuk pemanduan di dalam negara sahaja. Berkenaan apa yang berlaku di Thailand, itu bidang kuasa pihak Thailand untuk menguasakan peraturan di sana. Namun demikian, rakyat yang ingin ke Thailand terutamanya, kita ada buka peluang untuk rakyat mendapatkan lesen fizikal, lesen memandu Malaysia. Boleh datang di mana-mana pejabat JPJ berhampiran. Dengan bayaran berapa tu? RM20. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Kucha Suro di Ibu Pejabat Queen Express di Kota Baru. Selain lesen memandu fizikal Malaysia, orang ramai yang mahu keluar negara juga boleh mendapatkan permit memandu antarabangsa atau IDP di mana-mana kaunter JPJ sebagai dokumen sokongan tambahan. Mengulas lanjut, JPJ Kelantan sebelum ini telah mengadakan perbincangan secara tidak rasmi dengan pihak berkuasa di Naratiwat berhubung pelaksanaan lesen digital di Malaysia, namun maklumat tersebut berkemungkinan belum menyeluruh. Justru rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa peka dan meneliti peraturan trafik serta undang-undang jalan raya sesebuah negara yang ingin dikunjungi berikutan terdapat perbezaan syarat penguatkuasaan.